28 Disember 2025. Awan tebal memenuhi ruang langit Kuala Lumpur. Pagi itu, hujan ada kalanya lebat dan renyai, mencetuskan rasa debar, mengharapkan sinar mentari mengiringi program yang telah dirancang. Dalam titisan hujan, tersimpan doa dan harapan. Dalam setiap langkah persiapan, terbit keyakinan. Hari ini bukan sekadar pertemuan, tetapi sebuah perjalanan menuju kesejahteraan. Mungkin sinar itu terizin olehnya untuk kita melangsungkan program istimewa. Karnival Kesihatan Kuala Lumpur 2025 menghimpunkan jiwa-jiwa yang peduli, menyantuni hati masyarakat yang menyambut baik kehadiran doktor, jururawat, pengamal perubatan Islam, sukarelawan yang bertugas dan masyarakat setempat bersatu dalam satu tekad menyemai kesedaran, membina kesihatan, menguatkan ukhuwah bersama.
teman-teman. Okey, so bila masuk nanti anak-anak dah dibaring di katil ataupun di tempat untuk kita buat khatan nanti. Ibu ayah tolong sama-sama kita baca Fatihah dengan anak-anak. Jadi yang baju yang ada sekarang ni boleh buat basahan. Okey, di sana kita akan mulakan sebentar lagi berkumpul untuk mandi. Anak saja, bukan ayah. Kalau ayah mandi, kita khatan sekali. Okey, dah settle, dah mandi puas-puas dalam 5-10 minit. Lepas tu boleh pergi tukar baju. Okay, pakai je baju program tu lah dengan kain pelekat, InsyaAllah. Lepas tu semua berarak ke Dewan lah. Okay, dan kita akan panggil ikut pendaftaran pagi ni, bukan pendaftaran yang awal di Google Form tu. Okay, jadi siapa yang datang mula-mula kita akan panggil. Tapi harap-harap tak ada yang nombor 1, hilang dah, rupanya dah balik rumah. Nyorok dalam toilet. Okey. Pernah berlaku. Dia balik rumah senyap. Lepas tu abang baru datang tarik dia. Kelakar budak-budak ni. Okey, jadi okey, boleh ready anak-anak untuk majlis bersiram insya-Allah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ada 7 orang, berapa orang? 7 orang eh? Okey, 7 orang. Okey. Terima kasih. Nanti kita jemput. Ni. Boleh kumpul dah. Okey, siapa? Tayar. Siapa yang dah khatan tu boleh mandi. Tapi kena khatan sekali lagi. Tak ada lah, tak ada. Okay, jom. Boleh kumpul sini. Okey. Sejuk ke?
Sejuk ke? Serius? Sejuk betul ni? Duduk sikit muka tu. Peace. Ya, peace. Alright, good. Okey, okey. Dan kita ada kekuatan seramai 5 session lah mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dia punya idea dia adalah selamat selamat cepat bonus kalau tak selamat lebih penting selamat lebih penting insyaAllah. Dan Taufik akan bantu akan meneruskan bahagian instrumen dibantu dengan lelaki dan melati dan juga nanti kalau kita tak panggil untuk pegang macam ni kita pegang baik insyaAllah sahaja daripada tensi insyaAllah 24 jam nanti 24 jam so kita ada kertas untuk Adik-adik tu 6 tahun dia tarik hafal lepas. Hafal chapter. Okey. Dia nak tanya abang ni. Abang ni Main game Main game. Main game mesti kita menang. Okey. Kalah kita sudah jadi betul. nak main. Dah selesai? Lega? Lega? Alhamdulillah.